orang yang menceritakan aib orang lain dan mendengar aib orang lain, apa kata Rasulullah? Seluruh solatnya, ibadatnya akan dihapuskan oleh Allah, lalu diberikan kepada orang yang ia buka aib tersebut. Dan dosa-dosa orang yang kita buka aib tersebut diberikan kepada orang, diberikan kepada kita, kata Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita membuka aib orang, dan setiap itulah, saat itulah, bermula saat itulah kita baru bermula amal saleh kita dikira oleh Allah. Tuan-tuan, kalau umur kita 60 tahun dan pada hari ini kita mula menceritakan aib orang lain, bagaimanakah kejahatan kita 60 tahun masih dalam catatan amalan kita, tetapi amal salah kita dihapuskan oleh Allah. Inilah besok orang yang balik dalam keadaan tercengang di hadapan Allah. Ya Allah, mana sembahyang aku? Ya Allah, mana puasaku? Ya Allah, mana sedekah aku? Ya Allah, mana amal saleh yang kau janjikan? Aku duduk dalam majlis zikir, majlis ilmu, majlis itu dan majlis ini. Lalu Allah menyatakan kepada kita, saat engkau hidup, tatkala umur kau sekian, engkau telah membuka aib orang lain, dan amalmu telah aku berikan kepada orang yang telah engkau buka aibnya. Itulah janji Allah dan Rasul, seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.